Termasuk orang-orang yang paling tegar memerangi Allah adalah orang-orang yang memusuhi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci dan merendahkan mereka, iaitu golongan Syiah Rafidah. Golongan yang paling memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Allah memusuhi mereka. Seperti mana mereka yang paling memusuhi kaum muslimin zaman berzaman. Sebab siapa yang memusuhi para sahabat Nabi, maknanya dia memusuhi agama. Kerana agama Islam tidak akan tertegak tanpa para sahabat. Betul atau tidak? Kerana para sahabatlah yang telah mewariskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah. Sekiranya kita menidakkan para sahabat, seperti mana kalau kita kafirkan para sahabat, maka dengan sendirinya Al-Quran dan As-Sunnah akan runtuh. Itu maksudnya. Permusuhan terhadap para sahabat telah bermula sejak awal lagi. Boleh saya kata 1400 tahun dahulu, berterusan sampai ke hari ini. Dari semasa ke semasa kita dengar cerita-cerita tentang beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Muawiyah bin Abi Sufyan, atau sebelumnya kisah Khalifah Uthman, kisah Aisyah, atau kisah pertembungan antara dua sahabat Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah. Benda ni dari semasa ke semasa diungkit-ungkitkan. Tidak lain dan tidak bukan untuk menimbulkan rasa benci terhadap sahabat. Sejarah ni diulang-ulang, dibangkit-bangkitkan dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian kaum muslimin terhadap para sahabat. Satu taktik yang jahat lah. Tinggal lagi sejauh mana kita sedar akan muslihat tersebut.